أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Agama kita menuntut kita berkorban apa sahaja. Harta benda, masa, mahupun nyawa untuk tujuan ini. Kita mesti halau British daripada negara kita ini. Walau dengan cara apa sekalipun. Akan tetapi para mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingatlah bahawa sejarah telah memperlihatkan di dalam perjuangan seperti ini, sudah pasti akan ada pengkhianat-pengkhianat. Sudah pasti akan ada tali barut yang terdiri daripada kalangan kita sendiri. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam menegakkan syiar Islam pun dihantui oleh tali barut, pengkhianat-pengkhianat yang berada di dalam golongan baginda sendiri. Orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kuncu-kuncunya sentiasa mendampingi baginda Rasul dan para sahabat-sahabat baginda. Mereka berpura-pura bersahabat, mendampingi baginda dan menerima ajaran daripada baginda. Akan tetapi di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menidakkan segala ajaran baginda. Dan yang paling jelek, yang paling jijik, yang paling terkutuk, mereka menjadi agen, yaitu tali barut musuh baginda. Orang-orang musyrikin, baik di waktu aman maupun dalam masa peperangan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan kita sendiri pun ada orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang sanggup menjadi agen-agen, menjadi tali barut kepada penjajah kafir British. Mereka sanggup menjual maruah, menjual bangsa, menjual negara, dan menjual agama. Dan mereka ini sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan rakan-rakannya akan dicampak ke dalam neraka jahanam, akan dilaknati Allah di akhirat nanti. Macam mana ni? Ngeri aku dengar kutu bapak ngah tadi. Hai, nak tulis apa ni? Kita dah lah makan gaji dah. Tak apa. Aku tahu macam mana aku nak buat nanti. Hang ikut aku. Betul ini laporan? Betul, Tuan. Betul cakap dia, Tuan. Awak jangan bohong dengan saya. Kami tak bohong, Tuan. Betul cakap dia, Tuan. Tak bohong. Tapi banyak orang cakap dia selalu hasut orang kampung untuk lawan sama English. Mana ada, Tuan? Dia cakap orang kampung mesti hormatkan Inggeris. Aku tak tahu. Sebab dia cakap lagi orang Inggeris memang ambil berat tentang orang Melayu. Betul? Betul cakap dia, Tuan. Apa yang betul? Yang Tuan cakap tadi? Apa yang saya cakap? Maksudnya, Tuan, apa yang saya cakap dekat Tuan tadi semuanya benar belaka? Ya, Tuan. Betul tu.
Acai dalam kepala hang lebih baik hang diam. Hah? Jemputlah minum, bang. Kejap lagi baliklah Abang Haji tu. Susah laki kamu ni, Syah. Degil. Cakap aku ni langsung tak nak didengarnya. Macam curah air daun keladi je. Masuk kanan, keluar kiri. Penat aku. Abang bukan tak tahu. Adik abang tu. Berani sangat. Kutubah terang-terang nak lawan orang putih. Aku takut nanti orang putih tu angkut dia pergi. Umban dia ke laut. Tak pasal-pasal mati tak berkubur. Kamu tolonglah nasihatkan dia, Syah. Tak apalah, bang. Kalau dah macam tu takdir ajalnya, insya-Allah tidak. Ya, belum jadi tak apalah. Tapi kalau dah jadi lain pula cerita. Sewaktu lafaz Abang Haji nak ambil saya sebagai isteri, saya dah terima segala kemungkinannya, bang. Saya tak pernah menyuruh dan tak pernah menidakkan. Tapi kalau segala perjuangannya daripada tanah air ini untuk dijajah, saya tetap menyokong, bang. Dua-dua sama aja. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Airnya, bang? Tak apalah. Nanti kamu suruh dia datang rumah aku. Tadi saya nampak ada dua tali bakut British di masjid. Pak Ngah tak risau ke? Selagi mereka tu rasa yang mereka tu orang Melayu, selagi ada rasa kasih sayang kepada bangsa dia, insya-Allah apa nak ada risau kan? Kamu risau ke? Pak Ngah, selagi ada nyawa, mana pun Pak Ngah pi, saya ikut. Kita jumpa di gelanggang, Pak Ngah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji! 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 Ada orang mengamuk, Haji, kat Bekasari, pakai parang. Dah, Syadan. Dah tu. Siapa nak lawan aku? Ya, kau marah sangat ni kenapa? Perkara ni kita serah pada mata-mata. Biar mata-mata buat kerja dia. Kamu jangan pandai-pandai. Tak apa bang, biar saya selesaikan bang. Kenapa dia panggil? Ada orang ngamuk, Mak. Lepas tu? Ayah ada sekali. Sudah? Dengar. Fahmi, pergi naik atas mandi. Nanti kejap lagi ayah balik, kita makan bersama. Mak. Tuan. Aku ke rumah tadi.
pada apa yang mustahak. Tak adalah apa sangat. Jangan berani sangat, Ma. Kamu tu dalam perhatian orang putih. Nak buat macam mana, bang? Dan kalau dia nak perhati, biarlah dia perhati. Tapi kamu kena ingat, kamu tu harapan orang kita kat sini. Kalau kamu tak ada, payah. Abang kan ada? Ya, aku tak adalah selengkap kamu. Abang jangan nak merendahkan diri pula. Ya, kamu lagi handal kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji, saya nak balik terus lah. Ada banyak kerja lagi saya nak buat ni. Tak lagi Mak Isyah marah saya pula. Tak ada makna yang nak marah kamu. Dia yang besarkan kamu, bela kamu daripada kecil. Apa nak takut? Kamu ikut aku balik. Lepas kita makan nanti lah. Kamu buatlah apa nak buat. Mana tahu hari ni Mak Isyah kamu masak yang sedap-sedap. Tapi Haji, kalau Mak Isyah tanya pasal yang jadi dekat Pekansari tu, saya nak cerita apa? Kamu tak payah cerita apa-apa, biar aku aja yang cerita. Kamu makan aja tugas kamu. Habis cerita. Baik ini. Terima kasih. Sama. Baji, tadi Abang Husin datang. Kali ini apa pula yang dimarahnya? Dia pesan, kalau Abang Haji berkhutbah, janganlah melawan sangat orang putih tu. Nanti Abang Haji kena tangkap dengan orang putih tu. Tak apalah. Saya dah jumpa dia di Pekansari tadi. Ayah, orang putih tu jahat sangat ke ayah? Lain kali ayah cerita. Sekarang kita nikmati rezeki Allah Ta'ala dulu. Kasim, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak-anak sekalian, ilmu silat yang kita warisi dari nenek moyang ini adalah pakaian anak Melayu sejak dulu. Selain mengajar kita mempertahankan diri, ilmu ini membina sasiah diri supaya kita menjadi orang yang berjasa, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang tawadhu. Gerak tari melambangkan gerak akal. Dalam keras ada lembutnya, dan dalam lembut ada kerasnya. Dalam tari ada buah. Dalam buah ada helah. Dalam silat ada silau. Di dalam silau ada silat. Alam terkembang menjadi guru. Silat membina akal. Jangan ada sifat riya, sifat takabur. Kelak nanti akan memakan diri.
Aku tak mau, takut. Fahmi aduh. Mak tahu sebenarnya. Tak puas saja. Ada apa? Ingat ya, ilmu ini bukan bermakna kamu kebal daripada segala ketentuan Allah. Kita mohon kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita pelajari, yang kita amali ini adalah untuk tujuan kebaikan. Segala apa yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Baik. Sekarang siapa yang nak cuba? Mat. Kamu tetap tangan bawah. Kamu cuba aku. Allahu Akbar. Sekarang siapa pula yang nak cuba? Ini adalah cara untuk kita melihat kejujuran kita dengan ilmu yang kita pelajari. Jangan takut. InsyaAllah. Mami awak, Mami. Mami. Dari mana ni? Dah tu, pergi naik atas, basuh kaki, tidur. Dah lama ke anak-anak ni tidur? Dah lama dah, Abang Haji. Mencungap-cungap dua-duanya balik tadi. Awak tengok-tengok sikit budak-budak tu. Jangan bagi dia tengok benda yang pelik-pelik. Benda-benda pelik? Oh. Patutlah balik tadi. Macam nampak hantu gamaknya. Budak-budak tu masih belum pandai menilai. Mereka akan terima saja apa yang mereka tengok. Mereka tak tahu menapis. Anak-anak kita tu semakin membesar, Abang Haji. Perasaan nak tahu tu membuak-buak. Tak dapat nak ditahan-tahan. Terutama sekali Fahmi. Semuanya dia nak tahu, semuanya dia nak tanya. Macam mana ada bulan, macam mana ada bintang. Maknya orang mana, macam mana menikahkan ayahnya. Pening saya nak menjawab semuanya.
Assalamualaikum, Haji. Encik. Encik, sekejap. Encik. Encik. Kita nak jumpa sangat sama Pak Ngah Haji Omar, Encik. Yang nak jumpa dia sangat pasal apa? Macam ni. Kami semua nak minta perlindungan. Lagi kami nak minta duduk dalam ini kampung. Tapi pasal kami semua bukan orang Melayu kah? Encik pun bukan orang Melayu kan? aku memang bukan orang Melayu. Tapi Pak Ngah bela aku daripada kecil. Jadi anak angkat dia. Tolonglah Encik. Bawa kami semua pergi jumpa Pak Ngah. Kalau Pak Ngah tak mau tolong pun tak apa. Kami pergi cari lain kampung. 我講了，人都唔喜歡啦，大家嘢當人咩，叫人走啦。 Oh lah. Nanti. Aku boleh bawa hampa jumpa dia. Tapi dia nak tolong ke tak mau tolong, aku tak tahu. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Kampung ini hampir keseluruhannya didiami oleh orang-orang Melayu dan ada sedikit-sedikit oleh orang-orang Siam. Sebabnya kampung ini diasaskan oleh orang-orang Melayu. Jadi segala peraturan, segala peradaban sudah tentu kami berasaskan kepada peraturan Islam. Ya, Pak. Masih? Ya. Jadi kalau kamu boleh menerima peraturan, peradaban yang kami amalkan ini, ya senang kira. Dan seperti mana kamu tahu, bila kamu hidup berjiran dengan orang-orang Melayu, kamu kenalah ikut peradaban dan tata susila Melayu. Kamu tak bolehlah nak memelihara babi, ya sayang. Berjudi depan orang ramai, minum arak depan orang ramai. Tapi dalam rumah kamu, kamu bolehlah lakukannya. Kami tak melarang adat budaya kamu, cara hidup kamu untuk kamu amalkannya. Ya. Selagi dia tidak melanggar peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi. Kamu setuju, Hasan? Ya, kami semua setuju. Saya dan semua orang saya akan ikut semua syarat-syarat Pak Ngah. Betul. Betul, Betul, Pak. Negara kita ini kaya dengan hasil. Sama-samalah kita menikmati kesejahteraannya. Sama-samalah kita hidup dengan susah dan senang bersama. Jangan kita hina sesama sendiri kerana kita berbeza agama dan budaya. Kita mesti hormat dan menghormati antara satu sama lain. Kalau itu yang kita lakukan, baru kita boleh hidup dengan aman, damai dan bahagia. Ular. Kalau menyusu akal sekali pun takkan hilang bisanya. Aku sebenarnya nak ke rumah kamu. Tak, marilah, dah dekat. Sini ajalah, tak payah kejutkan Aisyah. Ada hal mustahak ke abang? Abang dah tahu ke? Baguslah kamu dah tahu. Kenapa ni, Ma? Kenapa apa pula ya? Orang dah tak minta tolongan kita. Allah sendiri pun tak bagi kita menghampakan pertolongan orang. Tapi masalahnya mereka tu bukan orang kita.
Dah tali baru orang putih apa? Kamu ni tak ada masalah, memang nak cari masalah lah, Mak. Abang, Nabi pun pernah tolong orang Yahudi, abang. Pernah beri perlindungan pada orang Yahudi, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman. Kalau mereka itu pembelok, kita akan tahu, abang. Allah itu Maha mengetahui. InsyaAllah. Kamu yakin ke? Mereka tak bagi masalah. Orang kampung dah mula ragu, kamu tahu tak? Biarlah mereka meraguinya, abang. Saya bertanggungjawab. Lama-kelamaan mereka itu biasalah. Mati akal aku kalau bercakap dengan kamu. Kalau itulah kata kamu, maka itulah, tak mungkin jadi lain. Keras kepala kamu. Keras kepala untuk kebaikan, abang. Pahala tu. Kenapa mengintai saja kata elok macam tu? Kalau nak tengok masuk jelah ke dalam. Memang saya ada teringin nak belajar silat dengan Pak Ngah. Tapi bolehkah? Kenapa pula tak bolehnya? Silat dalam ada baca doa. Lagi ada pakai jampi-jampi. Baca itu ayat Al-Quran. Belajar je lah. Semuanya itu sebagai pelengkap saja, Sing. Banyak cara kalau kita nak belajarnya. Betul ke Pak Ngah? Betul. Oh, saya betul-betul suka Pak Ngah punya cara. Tapi nanti orang Melayu semua malah saya pula. Pak Ngah ajar saya silat. Tapi saya tengok Pak Ngah macam tak kisah pun. Ada perkara perlu kita ambil kisah. Ada perkara wajib kita teliti. Faham, Sing? Faham, Pak Ngah. Nah, kamu boleh duduk, Sing. Terima kasih, Pak Ngah. Bang Haji, betul ke orang Jepun tu dah semakin dekat? Mana Isya tahu? Orang kat Pekan tadi bercerita, katanya orang Jepun yang kecil tu boleh kalahkan orang putih.
Besar kecil tubuh bukan ukurannya, Isyah. Kalau kita ada semangat yang kuat, tekad yang kuat, ilmu yang setanding dengan mereka, dah tentu boleh. Sekarang ni pula, mereka ada kapal terbang sendiri, kapal perang sendiri, senjata yang hebat-hebat. Apa nak diheran? Wah, wah, wah. Pandainya suami Syah ni. Apa yang perlu kita buat ialah perlu kita ingatkan anak cucu keturunan kita supaya sayangkan negeri ini. Jangan sekali-kali berpecah belah dan sanggup mati untuk negeri ini. Kalau tidak ada semua itu, negeri kita ini akan berpindah tangan kepada orang lain. Waktu itu barulah kita tahu, barulah kita merasakan sengsaranya. Mak Haji, betul ke orang Jepun tu kejam? Kita belum pasti lagi sekejam mana Jepun itu. Tapi kalau betul seperti mana yang diceritakan oleh asing, maka sengsaralah kita nanti. Hang Yasin, kena bersunat dulu, baru boleh bersilat. Pangah cakap tak payah pun. Memang kena sunat dulu, baru betul. Ramai yang menegur. Kenapa kamu bagi dia belajar silat? Silat ni hak kita. Doa mantranya macam mana? Seni mempertahankan diri ini, Abang, diamalkan sebelum datangnya Islam ke sini. Bayangkan orang-orang kita waktu itu, apa surah yang dibaca, apa mantra yang diamalkannya. Jadi sebelum Islam datang ke sini, orang-orang di sini beragama apa? Dah tentu beragama Buddha, beragama Hindu. Jadi waktu itu mereka membaca apa? Tapi ayat-ayat Quran dah jadi sebatin dengan bangsa kita, Umar. Kena ada semua tu untuk bersilat. Betul lah, Bang. Tapi ayat-ayat Quran itu adalah pakaian pendekar. Walau sebati macam mana pun, silat boleh dipisahkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Habis tu nanti mani minyaknya macam mana? Tahulah saya, Bang. Amin. Apa Amin buat macam tu? Kau nampak? Kami saja kan bagi jatuh Al-Quran. Alah, jatuh sikit pun nak teriak. Habang saya. Kok? Kok ni tak dengar apa? Kok? Kok? Aku keramik loh. Kok? Kok? Nisa! Tak payahlah dua abang kamu. Buah sangat. Tahu pun takut. Dia tu kau orang sini. Mami langsung dah suka dia. Suka-suka. Kau nak pergi mana lagi? Aku pergi mana? Mak tengok. Dia duduk buat anak orang, mak tahu. Fahmi? Kenapa buat macam tu? Kan tak baik. Kat sekolah kan ustaz pun dah bagi tahu. Kita semua ni sama je. Semua makhluk Allah. Mungkin rupa dan agama tu lain. Kan ayah pun dah bagi tahu. Kita hidup ni mesti buat baik sesama jiran. Ni kalau ayah tahu ni, siap kamu.
Fahmi, dengar sini. Mak nak bagi ingatan. Kalau kita ni benci sangat dengan orang, kalau Tuhan tu nak balas, nanti kita kena menikah dengan orang tu. Tak mau, Fahmi. Kalau tak mau, jangan buat orang macam tu. Assalamualaikum. Salam. Aseng. Ayah Haji, tak boleh jampi-jampi ke? Boleh, asalkan dia yakin. Boleh ya Haji. Saya takut Asing jadi ikan goreng dulu Haji. Aku tahu apa yang aku buat, Kasih. Kau tak payah risau pasal Aseng. Baik Haji. Maaf. Mat, kamu mulakan, Mat. Aseng. Macam mana Aseng? Lina tidur malam tadi? Banyak terima kasih Pak Ngah. Saya betul-betul puas hati. Tapi saya punya langkah ada sumbang sikit. Ayah Haji. Ayah Haji, dah heboh Ayah Haji. Jepun dah sampai dekat Songkla dah. Aseng, pergi balik cepat. Pindah isteri dan anak-anak ke kampung Teluk Malik. Saya pergi sekarang, Pak. Ayah Haji, mereka kata lagi 2 hari lagi Jepun sampailah kat Jitera ni. Kasim, panggil kawan-kawan. Pastikan orang-orang kampung duduk di rumah. Sehingga diberitahu apa yang harus dilakukan nanti. Baik Ayah Haji, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa lama lagi hidup kita ni ditekan. Sekarang ni penjajah baru pula masuk. Yang lama dulu habis darah kita dihisapnya. Habis hasil bumi diangkutnya keluar. Segala isi negara habis diambilnya. Yang tinggal hanyalah tulang-tulang yang kering. Sekarang hidup lagi susah. Makanan tak ada. Masya Allah. Kesian ke anak-anak Abang Haji. Hari-hari makan ubi kayu. Dengan orang putih pun susah. Dengan Jepun ni lagi susah. Apa cara Abang Haji? Kita tidak boleh menyerah begitu saja. InsyaAllah, saya akan lakukan sesuatu. Isha, saya harap satu aja. Ada apa, Abang Haji? Isha kena tolong jaga anak-anak. Saya kena banyak keluar. Orang kampung perlu diberitahu. Perlu diberi semangat supaya mereka terus hidup. Bekerjasama untuk menentang Jepun. InsyaAllah, Abang Haji. Takkan kita nak duduk tubuh macam ni, Abang? Abang cuba tengok apa yang dah berlaku pada sekeliling kita. Apa daya kita, Umar? Apa daya kita? Masya Allah. Kalau kita terlebih nanti jawabnya, pendek umur. Mereka itu ada senapan, kita apa ada? Kita berjuang tidak semestinya dengan senjata seperti mereka, Abang. Kita gunakan fikiran kita untuk mencari jalan melawan mereka. Dengan semangat kita yang kental, fikiran kita yang cergas, kita buat apa yang termampu bagi kita, Abang. Umar, bolehkah kita mencapai merdeka tanpa tumpah darah? Dengan akal, Abang. Berunding. Dengan Jepun nak berunding? Ya. Kamu dah hilang akal apa? Bangah! 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 Asing! Hei! Apa ni? Asing! Bangah! Asing? Kenapa ni? Habis saya, Bangah. Keluarga Aping Digita semua sudah kena bunuh dengan Jepun. Sekarang saya dengar Jepun sudah cari semua dekat sini kampung. Macam mana ni, Bangah? Apa kena buat sekarang ni, Umar? Macam ni, Asing. Tapi saya tak pasti. Malam ini kita... Bangah. Siapa? Asing. Siapa? Asing. Tolong, Pak. Jepun sudah mari. Cepat masuk. Malam ni kamu tidur sini. Terima kasih, Pak.
Kenapa aku mesti tunduk? Kita berkalah dulu. Dia belum kenal semangat orang Melayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Mak Jawa. Mak Aisyah, tolong panggil Pak Ngah cepat. Tolong Pak Ngah. Aping. Isteri dengan anak dia kena bunuh dengan jepun. Pak Ngah, apa gua punya salah? Gua punya anak, gua punya mini, dia orang bunuh. Mat. Kamu bagi tahu orang kampung. Kita uruskan mayat. Istri apa yang anak-anak apa yang malam juga. Baik, Mak. Aku tahu kamu amat marah. Cuma jangan buat yang buka-buka. Kali ini terpaksa. Jangan, Ma. Dia orang ni belum cukup kuat untuk kita lawan. Kalau ikut kuat, sampai bila pun kita akan kalah. Aku nak nasihat kamu waktu pergi Bentagona. Berhati-hati, Ma. InsyaAllah.
Abang tahu tak? Semalam, bos santri Jepun tu kena serang. Biar betul. Lagu mana? Lagu mana apa lagi, Pak Tam? 3 ekor Jepun. Pi! Berani sungguh mereka ni lawan Jepun. Siapa punya kerja? Manalah aku tahu siapa Jepun mai. Sebelum kita 3 ekor pi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian supaya perkemaskanlah diri, perkemaskanlah tempat untuk kita berlindung, dan rahsiakanlah. Setakat ini, alhamdulillah, segala-galanya masih lagi terkunci, tidak lagi diketahui oleh pihak Jepun. Di samping itu, sama-samalah kita berdoa agar cita-cita kita, kemahuan kita untuk hidup aman, damai, tenteram supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian ganas yang menimpa kepada keluarga Apeng, kematian isteri dan anaknya, adalah satu pengajaran kepada kita semua. Dan ia menunjukkan betapa rapuhnya nyawa kita ini apabila kita dikuasai oleh nafsu iblis. Sudahlah diperkosa, dibunuhnya pula. Nyawa kita ini macam nyawa seekor ayam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cari siapa? Saya nak jumpa Pak Ngah. Apa urusan saudara? Saya ada hajat nak jumpa Pak Ngah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tak tahu Pak Ngah. Dia ni main nak jumpa Pak Ngah. Tapi kita tak pernah tengok muka dia sebelum ni. Maaf ya saudara. Jangan cuba nak jadi pembela bangsa. Biar di sini. Sabar. Biar saya yang uruskan. Boleh saya bercakap dengan Pak Ngah? Saya Lieutenant Hassan dari Force 136. Boleh percaya ke Pak Ngah? Jangan-jangan tali bawa Jepun. Nyamak. Saya rasa saya pernah dengar nama dia. Nah, kita bincang di sana. Kasim, kamu balik dulu. Malam ni macam biasa kita jumpa dengan kumpulan biasa. Boleh percaya ke, Mat? Aku tak berharap lah. Tapi Pak Ngah kata tak apa. Hampir balik dulu. Kan Pak Ngah suruh balik tadi. Minta maaf, saudara. Kami bukan nak tangkap Pak Ngah. Kami mengkagumi masyarakat di sini. Kami tahu kisah askar Jepun yang hilang tak tanda tu. Sampai berjumpa lagi, Pak Ngah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka tahu pasal tu, Pak Ngah. Kan sepatutnya rahsia kita. Kita jangan ingat kita saja yang hebat, Mat. Orang lain pun tak kurang hebatnya. Nanti Pak akan cerita. Mari.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kenalkan Yuk Muhyiddin. Assalamualaikum, Pak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ngah tentu dah kenal dia. Iya. Saya amat gembira bila mengetahui yang Pak Ngah telah bersetuju untuk berjuang bersama dengan kami. Pengkalan kami di wilayah ini di Kuala Nerang. Kalau Pak Ngah telah bersedia, jemputlah ke sana nanti. InsyaAllah, saya bersedia bersama you. Baiklah, Pak Ngah. Lagi seminggu, kami akan datang kemari untuk menjemput Pak Ngah ke kem kami di hutan Padang Sanai, di pinggir Kuala Nerang. Kalau begitu, Pak Ngah, saya mohon diri dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Having ignored American demands for surrender, the Japanese were now to experience the effects of a new weapon of destruction. Atom bombs were to be dropped on Hiroshima and Nagasaki. By evening, the fire began to die down, and then it went out. There was nothing left to burn. Hiroshima had ceased to exist. The bomb had heralded in a new and terrible concept of warfare, but its use probably saved hundreds of thousands of both American and Japanese lives, for the fighting was over. Mat, alhamdulillah, Mat. Kita dah terlepas satu bab. Tapi satu bab baru akan mencengkam hidup kita, Mat. Tak apa. Kumpulkan orang kita, besok kita berhimpun. Baik, Mat. Mari. Tentera Amerika telah menyerang Jepun. Amerika telah bom 2 bandar besar di Jepun, bandar Hiroshima dan Nagasaki. Beratus-ratus ribu rakyat Jepun telah terkorban. Dan banyak harta benda yang telah punah ranah. Inilah dia akibat perang, yang kalah jadi abu dan yang menang jadi arang. Adalah diharapkan mereka dan juga kita belajar daripada akibat ini. Cukup-cukuplah berbalah, cukup-cukuplah berperang. Ketepikanlah segala perbezaan yang kecil, yang remeh, yang selama ini menghantui benak kita. Marilah kita hidup dengan perbezaan yang mewarnai kehidupan ini dengan lebih riang. Kita tidak boleh memaksa mereka supaya memilih warna kita. Akan tetapi, berilah hak kepada mereka untuk memilih hak mereka. Akan tetapi, kita tidak boleh korbankan pegangan yang sedia ada. Perkukuhkanlah rasa hormat, menghormati, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang dihormati. Tentera British akan kembali datang ke Melaya. Kita sudah terlepas dengan kekejaman Jepun, tetapi kita akan kembali duduk di bawah pemerintahan penjajah. Sekali lagi kita akan ditindas. Oleh itu, wahai seluruh rakyat negeri ini, kita akan menempuh satu lagi bab baru dalam sejarah. Menuntut kemerdekaan daripada British. Merdeka! 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 Akan merdeka kita. Pasti, bang. Pasti kita akan merdeka. Merdeka! 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 Merdeka!
tak payah masuk hutan dah ke? Kamu aja yang masuk. Pergi tangkap monyet. Beginilah, dengan timbulnya masalah kumpulan bintang 3 sekarang ni, dengan kemampuan dan kelengkapan kita, rasanya tak terdaya kita melawan mereka. Jadi saya nak minta persetujuan daripada tuan-tuan. Saya nak minta pertolongan daripada sahabat saya, Tuan Haji Omar Saleh dan Tuan Haji Husin Dul. Mereka ni Khalifah Selendang Merah di Kedah. InsyaAllah pengikut-pengikut mereka ramai. Kalau itu keputusan Ustaz, kami ni ikut aja. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berhubung secepat mungkin. Semua. Sahabat saya, Abu Bakar Al-Bakir dari Lenggong, kirim utusan minta saya bantu dia dan rakan-rakannya di Lenggong. Berapa lama Abah Haji akan ada di Lenggong? Tengok keadaannya. Isya tak kisah Abah Haji. Demi perjuangan anak bangsa. Bila Abah nak pergi? Boleh jadi sehari dua lagi. Saya tengah kumpul orang-orang. Lalu naik. Mat. Ya, Bang. Haji Husin Dul tunggu kita di Gua Cepedak. Dari sana kita akan dipandu oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir ke Lenggong. Baik, Bang. Siap semua? Dah, Bang. Angkat.
Ada berita dari rumah? Belum ada lagi, bang. Dah seminggu lebih dah ni. Risau juga aku. Tak perlulah risau pasal Abang Haji, bang. Dia kan adik abang. Abang lebih maklum dengan sikap dia. Ini soal keselamatan, Syah. Kadang terfikir juga hal yang buruk dalam fikiran aku ni. Sikapnya tu satu hal, tapi hal yang lagi satu tu, itu yang menakutkan kita. Saya ada juga terfikir hal tu, bang. Tapi insya-Allah Abang Haji akan selamat. Nisha, kalau kamu perlu apa-apa beritahu abang. Abang balik dulu. Baik, bang. Kami sebenarnya hutang budi dengan Pak Ngah. Jadi kami nak mengucapkan jutaan terima kasih di atas pengorbanan yang tak ternilai harganya. Itulah kasih Pak Ngah. Sama-sama lah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya apa yang kami buat ini adalah tanggungjawab kami, Ustaz. Tapi tak semudah itu nak dapat orang seberani Pak Ngah. Kami sumbangkan apa yang termampu dari kami. Ya. Apa rancangan Pak Ngah selepas ini? Dah hampir sebulan kami di sini. Apa lagi yang terasa sekarang nak balik kampung. Nak jumpa dengan isteri, nak jumpa dengan anak-anak. Diam tak diam dah sebulan tuan di sini? Iya. Apa yang perlu dan seterusnya kita lakukan sekarang ialah kita perlu bebaskan negara kita ini. Itu kewajipan kita sekarang. Dah lama sangat kita ni dah hidup di bawah penjajah, di bawah penindasan kerajaan kafir ini. Dah menjadi tanggungjawab kita semua untuk bebaskan negara kita ini. Biar kita sendiri yang memerintah negara kita ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Maaf. Sama-sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah. Kita nak ngapa je? Sama-sama kita menajatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keselamatan dan kemenangan yang beri kepada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok selepas Zuhur kau kumpul orang kampung. Ada berita yang aku nak sampaikan. Ada apa Haji? Kau tak payah tanya, kau buat aja. Baik Haji. Dekat kedai Pak Man. Ni dekat kat kedai Cina depan tu. Depan ah? Ha. Jadi, Ya bang. rehat dulu dah tu. Asal lah bang. Pak Ngah tengok Cik Dek ni betul-betul bersemangat. Semangat sungguh. Kita mesti menentang gagasan Melayu Union yang cuba menghakiskan kuasa orang-orang Melayu dan juga raja-raja Melayu, Cik Dek. British tu pandai bang. Melalui Melayu Union, mereka boleh kuasai kita sampai semua. Kita lawan mereka bang. Bagus. Bagus. Pak Ngah doakan agar Cik Dek teruskan perjuangan kami dan akan menjadi pemimpin pada bangsa kami sendiri nanti. InsyaAllah bang. Maju. Budak tu semangat sungguh ni Haji. Hei, dia buat kerja tak pernah pun minta upah daripada kita. Aku percaya satu hari nanti dia akan jadi orang besar. Ya. Ayah Haji
dia ni bila masuk pula jadi Pak Nujum. Tengok di dahi dia. Saya telah dipilih untuk mewakili seberkas ke Perhimpunan Melayu yang akan diadakan di Klub San Sulaiman Kuala Lumpur. Perhimpunan ini dibuat untuk menubuhkan satu pertubuhan Melayu daripada beratus-ratus persatuan Melayu yang ada di Semenanjung ni. Siapa lagi pergi dengan Mak Haji? Saya pergi dengan Mak Jamil, Haji Ismail. Pergi dengan apa, Pak Haji? Tumpang lori ikan. Naik lori ikan? Aha. Habis tu nak pergi dengan apa lagi? Kita bukannya ada duit pun. Pak Haji. Terima kasih. Sama. Pak Haji. Apa ni, Syah? Buat bekalan di jalanan. Wang ini takkan terbalas pemberian awak ini pada saya sampai bila-bila, Syah. Terima kasih. Sama-sama, Pak Haji. Terbang ke London untuk berunding. Tugasnya sekarang ialah untuk meyakinkan kerajaan British bahawa tanah Melayu sudah sampai masanya merdeka. Tengku berjaya, beliau diberi jaminan bahawa kemerdekaan penuh akan diberi dalam tempoh 18 bulan. Ini adalah 2 tahun awal dari matlamat. Tanding sambut sendiri kita mau. Tak apalah, Abang. Dah abang tak nak bundur, saya pun sama. Aku pun ada pengaruh juga, mau. Saya pun sama. Pertarungan abang dengan adik. Abang, kalau abang kalah, abang yang kecil hati. Tak ada. Kalau kamu menang, adik abang juga yang menang. Yang penting perjuangan ni mesti diteruskan. Tapi kalau abang yang menang, macam mana pula? Tak apalah, abang. Adiknya yang kalah. Kita mungkin berbeza fahaman politik, abang. Tapi landasan perjuangan kita tetap sama. Ai, bang. Mana boleh putus kalau dicincang. InsyaAllah.
Ini tanggungjawab besar untuk kamu. Amanah pengundi untuk kamu wakili suara mereka. Kesusahan mereka didengari. InsyaAllah. Terima kasih, Abang. InsyaAllah saya akan sempurnakan segala tanggungjawab yang terbeban di bahu saya ini. Abang tolong saya. InsyaAllah. Aku pun tak nak hanya kerana kita berbeza fahaman politik, kita bercakaran sama sendiri. Betul, Abang. Siapa sangka ya. Hari ini kamu dah jadi YB tau. Yang berhormat Umar. Balik ke tanah air, Tengku telah disambut sebagai kesatria dari medan perjuangan. Segak dah Haji. Akhirnya kita bebas juga daripada penjajah, ya Syah? Akhirnya kita merdeka. Merdeka. Betul ke Syah tak nak ikut ni? Tak apa Haji, Syah tunggu di rumah je. Tunggu anak-anak nak balik kejap lagi. Nanti saya balik kita makan sama-sama. Saya pun rindu pada anak-anak. Nanti Abang Haji laungkan merdeka untuk Isya. Ya? Abang Haji terus menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat pertama di Jitra Kubang Pasu. Seperti biasa, rumah kami terus dikunjungi penduduk kampung dan kawasan sekitarnya. Syukur juga harta peninggalan arwah ayah saya sudah lebih dari mencukupi bagi menampung keperluan tersebut. Kami bina sebuah rumah baru untuk memudahkan Abang Haji meneruskan amanahnya. Tuanku terus berjuang di Kuala Lumpur. Abang Haji pula turut sama meraih keriangan tersebut. Tak balik lagi lah dari Alastar. Belum. Akun. Aku ni, dia selalu bagi tahu dia rindu dengan Kak Aisyah. Alah, takkan dekat mak seorang saja yang rindu. Tak rindu ke yang seorang lagi tu? Ish, Asia. Aku ni duk belajar dekat KL tu. Lagipun dia mestilah rindu kat mak. Dia dah macam anak mak dah. Yelah Kak ni. Mak ni memang tak tahu ke ataupun buat tak tahu? Pasal apa tu? Kan si Minah ni bakal jadi menantu mak. Ha. Kakak ni pandai-pandai je. Pak Mi, awak mereka panggil dia Pak Ngah. Selalunya Pak Ngah ni anak nombor 2. Tapi semua peringkat panggil dia Pak Ngah. Ayah saya pun panggil dia Pak Ngah. Oh, ini memang soalan final year ni. Diam tak diam, jauh juga masa berlalu. Masa dia balik nanti. Inilah hasil kemerdekaan yang diraih bersama. Anak semakin membesar. Suasana hidup semakin aman dan selesa.